Sebab dah bergabung. Pengkhianat yang duduk dalam hutan sekarang dah nak mampus ini dengan pengkhianat yang duduk di dalam bandar. Kenalah pengkhianat dengan pengkhianat. Seorang duduk dalam hutan, seorang duduk dalam bandar. Dua-dua ini adalah pengkhianat kepada rakyat Malaysia. Patutlah si gemuk ini yang duduk di Selayang ini khianat kepada negara. Rupa-rupanya beliau ini juga adalah kawan kepada pengkhianat, tuan-tuan. Ini pengkhianat mesti akan berkawan dengan pengkhianat. Hanya pengkhianat saja kenal kepada hati budi pengkhianat. Sebab itu mereka boleh kawan baik. Sebab pengkhianat kena cari sokongan daripada pengkhianat. Khianat dengan khianat kena kawan. Barulah dia orang boleh bergabung untuk membuat fitnah terhadap aktivis-aktivis Shoplas. Pengkhianat dengan pengkhianat kena bergabung. Barulah mereka boleh lawan dengan kita. Buat fitnah terhadap aktivis kita. Buat ugutan terhadap aktivis kita. Sebab apa? Sebab dah bergabung. Pengkhianat yang duduk dalam hutan sekarang dah nak mampus ini dengan pengkhianat yang duduk di dalam bandar. Kenalah pengkhianat dengan pengkhianat. Seorang duduk dalam hutan, seorang duduk dalam bandar. Dua-dua ini adalah pengkhianat kepada rakyat Malaysia dan pengkhianat kepada perjuangan hak rakyat.